Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah, salah satu daripada kedua-duanya tidak akan berhenti selagi tidak sampai ke aras, iaitu kalimah la ilaha illallah, dan satu lagi akan memenuhi ruang kosong di antara langit dan bumi dengan ganjaran ataupun nur, iaitu Allahu Akbar. Hadis riwayat Tabrani, Taghrib. Seorang sahabat daripada Bani Sulaim berkata, Rasulullah SAW telah mengirakan perkara-perkara ini di tangan saya atau tangan baginda Rasulullah SAW. Menyebut Subhanallah akan menyebabkan separuh timbangan penuh dengan pahala. Menyebut Alhamdulillah akan menyebabkan timbangan penuh dengan pahala. Dan Allahu Akbar akan menyebabkan ruangan kosong di antara langit dan bumi penuh dengan pahala. Hadis surat Tirmizi. Sayyidina Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah saya memberitahu kamu salah satu daripada pintu-pintu syurga? Saya menjawab, bahkan ya Rasulullah. Baginda bersabda, pintu itu ialah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mustadrak Hakim. Sayyidina Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah lalu berhampiran Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Lalu baginda Ibrahim bertanya, wahai Jibril, siapakah bersama kamu? Jibril menjawab, Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada baginda, perintahkan umatmu supaya mereka memperbanyakkan tanaman syurga kerana tanahnya sangat subur dan kawasannya luas. Baginda bertanya, apakah itu tanaman syurga? Baginda SAW diberi jawapan, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kalimah yang sangat dikasihi oleh Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kamu boleh memulakan dengan salah satu yang kamu suka, dan kamu boleh akhirkan dengan salah satu yang kamu suka. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, kalimah-kalimah ini ialah kalimah yang paling afdal selepas Al-Quran. Malah kalimah-kalimah inilah kalimah Al-Quran. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya suka mengucapkan kalimah Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah dan Allahu Akbar lebih daripada apa-apa yang disinari oleh cahaya matahari. Kerana pahala kalimah-kalimah ini berkekalan, sebaliknya dunia serta segala